Fans JDT dikejutkan dengan pengakuan sebenar pemain Al Ahly Ali Majrashi susulan insiden dengan Jairo da Silva. Ali Majrashi dan kelabnya rasmi dikenakan hukuman berat oleh AFC susulan insiden kekasaran membabitkan dirinya dan penyerang JDT Jairo da Silva. Apa yang mencetuskan kemarahan peminat adalah adanya kabar angin bahawa tindakan tersebut adalah dirancang dan telah dibayar oleh pihak tertentu. Jika dakwaan sabotaj ini terbukti benar menerusi siasatan rasmi, maka Ali Majrashi dan kelabnya berdepan dengan hukuman yang jauh lebih berat. Dalam perlawanan yang berlangsung sengit itu, satu terjahan keras telah dilakukan oleh Majrashi yang menyaksikan kaki beliau terkena tepat pada bahagian muka Jairo da Silva. Walau bagaimanapun, Ali Majrashi membuat pernyataan bahawa serangan tersebut bertujuan untuk menghentikan serangan JDT dan tiada maksud lain. Saya terpaksa lakukan itu untuk menghentikan serangan JDT dan tiada maksud untuk mencederai pemain JDT itu. Saya sudah meminta maaf kepada beliau dan saya juga ingin meminta maaf kepada seluruh fans, ujar beliau.